kasih saya ucapkan kepada pihak Finas dan juga daripada Persatuan Kebajikan Kreatif Industri Finas juga dengan kerjasama Perkim dan juga Pergap kerana menganjurkan program untuk membantu golongan ataupun anak-anak asnaf ini, anak-anak yatim dan juga golongan-golongan anak-anak seni kreatif juga, anak-anak artis, di mana kita sedia maklum bahawa dengan majlis seperti ini dapat menceriakan anak-anak ini untuk menjelang Aidilfitri yang akan datang ini. Jadi saya mewakili YB Fahmi menyokong dan mendukung program seperti ini agar terus dijalankan dari bukan saja untuk program menjelang Hari Raya saja, tapi untuk perayaan-perayaan yang lain, seperti Tahun Baru Cina, seperti Deepavali, kan, dan ini dapat mengeratkan silaturahim dan juga mengukuhkan perpaduan yang berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi kita nak meramaikan lagi majlis daripada anak-anak mualaf. Kita juga ada anak-anak daripada berbagai bidang, dan sama-sama walaupun kita nampak mungkin ada yang tak wawarkan kisah-kisah mereka, tetapi di sebalik itu memang ada banyak masa yang lagi susah. So insya-Allah kita akan adakan program sebegini setiap tahun, insya-Allah. Kita mula dalam 2 tahun lepas lagi. Kita sebenarnya baru seminggu je buat gathering. Kalau kita diberi lebih banyak masa, insya-Allah kita akan dapatkan lebih ramai lagi.